Apa cerita ni? Pakatan Harapan kalah pula dekat Johor. Ini tandanya rakyat dah tolak lah Pakatan Harapan. Rakyat dah boring dah dengan PH ni. Cakap aja banyak. Lalas masuk pilihan raya, kalah teruk. Habis. Bila kalah kau jangan lari gemuk. Gemuk? Jangan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Daciahau, Vanakkam dan salam madani. Saya sebolehnya kan, kalau boleh nak ngelak memberikan komen pasca Pilihan Raya Negeri Johor ni. Sebabnya keputusan dah diketahui. Pakatan Harapan tak mendubuhkan kerajaan dan okey lah. Tetapi kerana banyak sangat saya tengok maklumat-maklumat, kekecewaan juga, suara rakan-rakan kita di bawah. Of course yang menang bersorak, yang kalah bersedih. Yang bersedih ni pun ada bersedih lebih-lebih. Jadi bila nampak keadaan itu, saya terpanggil lah juga nak memberikan pencerahan tentang kedudukan keputusan Pilihan Raya Negeri Johor ini. Banyak juga komen daripada Parti Barisan Nasional. Rakan-rakan dalam barisan macam komen ni. Dia kata mana menghilang gemuk ni kan. Untuk pengetahuan rakan-rakan di dalam UMNO dan Barisan Nasional, saya sendiri personally bukan jenis lari daripada perjuangan. Saya dalam keadilan ni pun lebih 20 tahun lah. Kalah ke, menang ke, saya tetap di sini. Tetap bersama Pakatan Harapan dan Parti Keadilan. Jadi tak timbul lah soal kalah lari. Mana gemuk ni nak menghilang. Ni sabar-sabar skrin ni saya depan anda. Okey, saya tahu ramai jentera, khususnya jentera Pakatan Harapan yang merasa kecewa, marah, sedih disebabkan kita tak membentuk kerajaan di negeri Johor. Ada yang menyifatkan kita kalah, ada yang mengatakan kita kalah teruk, ada pula pengulas-pengulas politik yang mengatakan kan dah cakap tak sampai 10 kursi. Dalam video ni saya cuba nak memberikan pencerahan kedudukan Pakatan Harapan ketika sebelum dan selepas pilihan raya. Yang pertama, saya nak mulakan video ini dengan mengucapkan tahniah. Tahniahlah kepada Barisan Nasional. Saya akui bahawa Barisan Nasional berjaya dengan sentimen, dengan metod-metod yang mereka guna. Mereka berjaya mengembalikan sokongan itu kepada mereka. Ada peningkatan undi, ada transferable vote, ada pertukaran kerusi, pertukaran tangan. Itu semua saya nak ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional. Peningkatan daripada 36 kursi kepada 48 itu satu kejayaan. Benda berjaya, kita ucap tahniah. So, tahniah dan raikanlah. Yang kedua, saya nak bercakap tentang kedudukan Pakatan Harapan dulu. Keputusan ini memberikan makna wake up call, signal kepada Pakatan Harapan untuk lebih berhati-hati. Khususnya kepada kepimpinan dalam kerajaan dan Pakatan Harapan. Istilahnya tak bolehlah syok sendiri lepas ini. Ada perkara yang perlu diperhalusi, kita perhalusi. Ada strategi yang perlu back to drawing board, kita perlu back to drawing board. Mana-mana lantikan kita dalam kerajaan maupun dalam parti yang tak buat kerja, yang tak apa-apa, pergi buang lah. Kita suka nak lantik orang bukan-bukan, sama ada dalam parti maupun dalam kerajaan. Tapi kemudian bila pilihan raya keputusannya tak memihak kita, kita sedih, kita marah. Kita sendiri pun yang lantik orang bukan-bukan. Orang-orang itu kadang-kadang ada yang tak berfungsi dengan baik. Yang mana berfungsi dengan baik, bagus teruskan. Tapi ada je lah yang tak berfungsi dengan baik. Yang ini saya cakap ni pimpinan lebih tahulah. Kadang-kadang bila saya cakap straightforward, ini menyebabkan pimpinan jadi tak gemar nak dengar. Itu pasal saya jarang-jarang lekat posisi. Itu pun ramai kata saya pengampu. Okey, sebenarnya performance Pakatan Harapan pun tak adalah teruk sangat. Sampai kata ada yang teruk sangat ni, kalah teruk sangat ni. Dia tak adalah teruk sangat pun sebenarnya. Untuk jumlah undi popular, maksudnya peningkatan jumlah undi keseluruhan lah. Kalau kita ni guna sistem undi popular, kita ada peningkatan yang ketara. Untuk Pakatan Harapan, kita tak menurun jumlah undi sebenarnya, tetapi jumlah undi keseluruhan meningkat. Kita bertambah 244,000. Manakala UMNO dan Barisan berjaya menambah hampir setengah juta lah, lebih setengah juta pun. Yang menurun adalah Perikatan Nasional. Mereka hilang 200,000 lebih. Dan muda terus habis lah, hilang. Jadi bila kawan-kawan bercakap soal performance Pakatan Harapan, sebenarnya performance itu naik. Sebab kita ada pertambahan undi dari jumlah keseluruhan itu, ada pertambahan 200,000. 2022 kita dapat 367,000 jumlah keseluruhan undi seluruh Johor itu. 2026 kita dapat 611,000. Maksudnya kita bertambah 244,000. Sekarang adalah pula yang bercakap gila punya gemuk, dah tambah kalah banyak. Ni saya cakap ni undi for filler, faham tak?
Undi popular ni maksudnya keseluruhan lah. Kita bertanding spesifik kan, don by don. Jadi bila total undi keseluruhan, kita bertambah sebenarnya. Manakala penurunan yang ketara kepada Perikatan Nasional. Sebab itu mereka kosong kursinya, langsung tak ada kursi. Okey, itu satu bab. Pakatan Harapan ni dia bermula di negeri Johor. Kalau ikut betul-betul fair battle tu 2018 lah. Sebab Pakatan Harapan ni hanya wujud 2015. Maksudnya sebelum itu, pada PRU 2013, Pakatan Harapan masih tak ada. Kita bertanding atas nama Pakatan Rakyat. Jadi dalam video ini saya lebih nak bercakap soal kedudukan keadilan itulah. Sebab dalam Pakatan Harapan ni dia ada 3 kan. Dia ada DAP, dia ada Amanah, dia ada keadilan. Tapi saya lebih nak fokus kepada kedudukan keadilan. Sebenarnya seperti mana yang dimomokkan oleh kawan-kawan bahawa keadilan kalah teruk, Pakatan Harapan kalah teruk, bertanding 20 kursi, kalah 20 kursi. Sebenarnya tak tepat mana pun sebenarnya. Sebabnya dalam rekod yang kita ada, kita tahu bahawa Johor ini memang kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional. Ramai orang tak tahu bahawa keadilan bermula di negeri Johor, kerusi DUN negeri Johor. Kita hanya bermula pada tahun 2013, iaitu PRU 2013, hanya satu kursi, satu je, iaitu DUN Bukit Batu YB Jimmy Puah 2013. Masa tu tak ada Pakatan Harapan, masa tu masih Pakatan Rakyat. DAP 13 kursi, PAS 4 kursi. Keadilan satu 2013 pun dah sebiji aja. Kemudian PRU 2018. PRU 2018 ni ada wave tuan-tuan. Pada waktu itu semangat orang memang nak menukar kerajaan UMNO dan Barisan Nasional ini sangat kuat. Bayangkan pada waktu itu federal pun tumbang, tsunami politik untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tak terlepaslah negeri Johor. Maka the best performance yang Pakatan Harapan ada, termasuk keadilan, adalah pada tahun 2018. 2018 ni berapa kursi keadilan? Dalam keadaan best performance tu, maksudnya ada wave daripada rakyat. Keadilan 5 kursi je. 5. DAP 14 tambah 1. Kemudian kemunculan Parti Amanah buat kali pertama 6. Amanah ni masa tu menggantikan faction PAS lah. Dia ambil alih. Masa ni dah Pakatan Harapan lah, dah tak ada Pakatan Rakyat lagi. Bergabung kita, tubuhlah kerajaan 36 kursi. Jadi 2018 itu kerajaan negeri Pakatan Harapan lah. So kemudian masuk pula PRN 2022. Pada waktu itu ada COVID tau. Dia sekitar bulan 4 ke bulan 5 macam tu lah. Saya ingat. Keadilan kembali ke 1 kursi. DAP menurun ke 10 kursi. Amanah 1 kursi. Ingat tadi saya sebut 2013 keadilan 1 kursi. 2018 keadilan 5 kursi. 2022 keadilan kembali ke 1 kursi. Jadi dalam keadaan itu, bila kita memasuki pusingan pilihan raya tahun 2026, pilihan raya mengejut ni sebab kerajaan negeri bubar tiba-tiba. Dalam keadaan 2013 1, 2018 5, 2022 1, apakah expectation daripada pimpinan? Of course pimpinan tak expect jauh lah. DAP sendiri pun daripada 2013 13 kursi, 2018 14 kursi, 2022 menurun 10 kursi. Jadi of course pimpinan dia ada expectation yang tak terlalu tinggi lah. Jadi di situlah juga datangnya kadang-kadang ada penganalisis yang mengatakan dia boleh expect yang keadilan mungkin takkan dapat lebih pada 10 kursi. Ada yang mengatakan mungkin bawah pada 5. Itu semua berdasarkan bacaan-bacaan yang saya sebut ini tadilah, berdasarkan realiti keputusan pilihan raya DUN negeri Johor. Jadi dalam keadaan itu, kita pun boleh agak lah mungkin pilih syaratnya sekitar 10 ke 15 kursi macam tu untuk pilihan raya 2026. Mungkin keadilan maksimum boleh pergi 4 atau 5 mungkin. Dan itu ajalah sebenarnya yang boleh kita expect dalam pilihan raya negeri ni. Realitinya gitu. Tapi bila kita turun berkempen, of course bila kempen kita akan tanding semua lah. Kita akan tanding semua 56 kursi. Macam keadilan kita tanding 20 kursi. Jadi bila istilahnya orang kata pergi lah keadilan kalah 20 kursi, keadilan tak kalah 20 kursi lah. Sebab memang kita 1 kursi ada iaitu DUN Bukit Batu tu. Itulah kursi kita. 2013 pun itu, 2018 dia tambah lagi 4 kursi jadi 5. 2022 dia balik DUN Bukit Batu tu 1. Cuma 2026 ni DUN Bukit Batu tu kalah. Tetapi kita digantikan dengan Puteri Wangsa iaitu Dr. Mazli menang. Jadi keadilan kekal lah 1 kursi tu. Jadi istilahnya adalah keadilan kalah 20 kursi. Dia tak kalah 20 kursi lah. Dia tak hilang pun jumlah kursinya. Maksudnya bila kita masuk tanding, kita cuba merebut kursi tu daripada parti penyandang. Tetapi parti penyandang berjaya mengekalkan kursi tu. Manakala kursi kita pula hanya 1, tak hilang. 1 tu masih ada. Jadi istilah kalah sampai 20 tak betul lah. Kursi kita 1 kekal 1 lah kan. Tapi bunyinya kelakar lah 1. Tapi that's reality politik tau. Pakatan Harapan kena akui bahawa performance DAP ada sedikit drop di Johor.
kehilangan beberapa kerusi tu berdasarkan sentimen Chinese dan juga berlaku street fight. Bila street fight ni nampak ada kerugian sikit lah pada Pakatan Harapan. Dan untuk keadilan sendiri, dia kena admit kehilangan Bukit Batu itu sesuatu. Kerana Bukit Batu ini base penyokongnya adalah Chinese. Bila kita hilang Dun Bukit Batu ini, ada signal yang mesti kita lihat. Keadilan tak boleh sombong, keadilan kena perhalusi, keadilan kena teliti, kena adapt signal rakyat tu. Tak boleh pakai syok sendiri, terawang-awang lagi, tak boleh. Pimpinan masing-masing kena loton lah, muhasabah diri maksudnya. So kepada semua yang menonton video saya ni, especially kepada jentera Pakatan Harapan, jangan sedih sangat lah. Sekali-sekala kalah, okay what, wake up call lah. Lepas ni kita ada banyak lagi battle. Bugis 9, Melaka, mana nak tahu pilihan raya umum pula. Jangan sedih lama-lama jentera semua, jangan. Ada tengok abang ada senyum, abang senyum, semangat. Semangat kita, semangat. Macam tak semangat aja.